Kalau tuan-tuan Allah Ta'ala sibukkan diri kita dengan Allah, maknanya Allah sayang kita tuan-tuan. Ini dia, mudah saja nak tahu Allah sayang ke tak sayang pada kita ni. Tengok, sama ada kita ni hari-hari Allah bagi tua, muda, miskin, kaya 24 jam yang sama. Kita ni banyak sibuk dengan Allah ke? Kita ni banyak sibuk dengan dunia. Kalau kita banyak sibuk dengan dunia, ketahuilah sebenarnya Allah Ta'ala sedang dalam keadaan tidak peduli pada kita. Contoh orang sibuk dengan Allah Ta'ala, hari-hari fikir macam mana dia nak boleh buat baik lagi kepada Allah Ta'ala. Macam mana dia nak tambah lagi kebaikan dia kepada Allah Ta'ala. Macam mana dia nak siapkan bekal dia kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni semakin hari semakin belajar, ilmu semakin bertambah, banyak benda yang kita tahu, benda ni baik. Tapi kadang-kadang iman kita yazid wa yanqus. Ada kalanya naik, ada kali turun. Ingin juga nak buat qiyamul lail macam orang lain. Tapi kita ni kadang-kadang fikir, macam mana nak buat qiyamul lail? Saya ni bukan keturunan bangun malam, Ustaz. Sebenarnya zaman para sahabat pun ada juga. Sahabat bertanya, ada tak ya Rasulullah kaedah nak dapat pahala qiyamul lail walaupun tak bangun malam? Saya tak boleh lah bangun malam. Yang tak bangun malam pun kat office tersengguk-sengguk. Kalau bangun malam, saya tak tahulah macam mana dia. Saya baru datang office pukul 8 tu, itu bukan bangun malam tu, 3 kali menguap dah.